Bismillahirrahmanirrahim. Balik pulau pergi ke Muara. Singgah sebentar di Teluk Kumbar. Anak Pulau Pinang bangkit bersuara. Membawa amanah Melayu yang tercabar. Yang berbahagia. Timbalan Bekerja Tetap yang saya kasihi. Yang berbahagia. Saya test. Nasib baik test. Yang berbahagia, yang berhormat Datuk Dr. Ketua Pemuda UMNO Malaysia yang dengan rela hati baru saja berhenti. Yang berhormat Tuan Muhammad Hairi Shah yang sentiasa di hati. Yang berbahagia Helmi Ilyas yang kami sentiasa sayangi. Barisan Exco Pemuda UMNO Malaysia, Barisan MKT UMNO Malaysia, seterusnya para perwakilan yang kita raikan dan kita muliakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam pemuda UMNO, ini rumah kita. Saya Ahmad Zaki Shah bin Syahidan, Ketua Pemuda UMNO Balik Pulau, merangkap Ketua Penerangan Negeri Pulau Pinang. Dan hari ini saya mewakili Pemuda UMNO Pulau Pinang. Hari ini saya akan bercakap benar, tiada yang benar melainkan yang benar-benar belaka. Kami di Pulau Pinang ini sebuah negeri yang mana satu ketika dulu UMNO-nya pernah dominan. Dan kemudian kita kalah dan sehingga hari ini kita masih cuba untuk bangkit kembali. Saya ingin mulakan ucapan saya dengan satu soalan yang jujur. Adakah UMNO hari ini masih mempertahankan orang Melayu atau hanya sekadar sebuah parti yang cuba bertahan untuk hidup? Soalan ini pedih, tapi soalan ini semua adalah persoalan yang bermain di bawah akal umbi dan di cawangan-cawangan di tempat kita. Kita hari ini tidak boleh lari dari hakikat bahawa UMNO berada dalam kerajaan perpaduan bersama DAP yang sejak sekian lama telah menjadi musuh pada kita. Ini bukan rahsia lagi. Ini bukan cerita belakang takbir. Ini realiti politik walaupun pahit untuk ditelan. Pertamanya, jika kita ingin bercakap mengenai kerajaan perpaduan, kita kena faham dulu apakah maksud parti-parti yang mewakili perpaduan ini. Semua parti yang mewakili perpaduan pada hari ini datangnya dari perjuangan yang berbeza. Ia juga datang dari prinsip yang berbeza dan dia juga datang dari luka yang berbeza. Dia ibarat kita membandingkan apple dengan orange. Satu warna orange, satu warna hijau. Kita takkan boleh bandingkan dan samakan kerana kedua-duanya memang berbeza. Dari Pemuda UMNO kita tidak menafikan realiti ini. Tapi dalam menerima realiti tidak bermakna kita menelan semuanya tanpa soal. Kerajaan perpaduan bukan lesen untuk UMNO terus membisu. Bukan alasan untuk UMNO terus tunduk. Dan bukan justifikasi untuk UMNO kehilangan jati diri. Kerjasama politik bukanlah bermaksud penyerahan prinsip. Kalau kita boleh bekerjasama, kita bekerjasama. Tapi kalau prinsip agama, Melayu dan perlembagaan disentuh, UMNO wajib berdiri tegak. Izinkan saya bercakap mengenai realiti politik di Pulau Pinang pula. Isu politik Pulau Pinang sangat jelas. Demografi Pulau Pinang ni dia tak sama dengan negeri lain. Di Pulau Pinang ini, kalau kita membuat penyatuan Melayu, kita gabung ke semua parti Melayu di Pulau Pinang ini, insya-Allah kita boleh menang semua 15 kursi. Sonok tak sonok tuan-tuan kalau boleh menang semua 15 kursi? Tapi kita jangan menang sorak kampung tergadai. Sebab di Pulau Pinang ini kita berlawan 40 kursi DUN. Kawasan Melayu hanya ada 15 kursi. Kalau kita menang ke semua 15 kursi pun, hakikatnya kita tak akan boleh membentuk kerajaan Melayu sahaja di Pulau Pinang. Ini realiti. Jadi di Pulau Pinang, kami bukan saja tak mampu menubuhkan kerajaan
secara bersendirian, kami bukan lemah, tapi sistem dan demografi memaksa kita berfikir secara strategik. Kami, Pergerakan Pemuda UMNO Pulau Pinang, memohon pucuk pimpinan UMNO untuk mempertimbangkan isu ini dalam merangka hala tuju dan strategi menuju PRU 16. Persoalannya untuk UMNO Pulau Pinang, kerjasama bagaimanakah yang realistik dan menguntungkan orang Melayu di Pulau Pinang? Sidang perwakilan yang saya muliakan, hari ini bila Datuk KP kita bercakap mengenai penyatuan Melayu, ada pihak yang seolah-olah mengatakan ini idea yang baru. Seolah-olah perjuangan ini baru bermula pada hari ini. Seolah penyatuan Melayu ini baru bermula selepas konvensyen khas Pemuda UMNO yang dijalankan pada baru-baru ini. Kami nak bagi tahu bahawa perjuangan menyatuan Melayu ini bukanlah bermula pada hari ini, tapi ini adalah roh perjuangan UMNO sejak tahun 1946 lagi. Pada ketika itu, orang Melayu semua bersatu di bawah UMNO untuk menentang penjajah dan seterusnya mencapai kemerdekaan, and the rest is history. Cumanya, timbalan pengurusi tetap tadi timbalan dah keluar dah. Timbalan keluar dah. Baru nak minta extra time. Sebab kita ada perjanjian Sabah. Cumanya apabila menyentuh mengenai penyatuan Melayu ini, saya pohon pucuk pimpinan agar meneliti, agar mengkaji semula, agar membuat pertimbangan baik supaya kawan yang kita nak pilih kerjasama ni, kita pilih elok-elok. Sifirnya mudah. Matematiknya pun cukup mudah. Apa-apa yang memberi keuntungan kepada Melayu secara keseluruhannya, kita sokong. Kita juga kena ingat apa yang yang amat berhormat Datuk Seri Presiden kata. Kita tak mahu patut ulas sama dua kali di tempat yang sama. Kalau kami di balik pulau ni, kami pun ada pepatah juga. You fool me once, shame on you. You fool me twice, shame on me. Hari ini saya nak tanya, parti mana yang belum patuh UMNO? Semua parti pun dah patuh UMNO. Hari ini pun kita masih rasa patukan itu walaupun kita berada dalam kerajaan. Cuma jangan sampai Allah bisa tegal biasa. Jangan sampai penghinaan ataupun patukan bisa ini menjadi biasa. Kerana lama-lama bila ia diangkat menjadi normal, akhirnya perlahan-lahan kita mati sebab bisanya. Para perwakilan yang saya hormati, buat YB Datuk KPUM, kamu adalah ketua nahkoda kami. Teruslah memimpin sayap ini dengan kebijaksanaan dan keberanian. Selagi mana YB Datuk berada di hadapan kami, di jalan yang lurus, Siratul Mustaqim, insya-Allah kami di belakang Pemuda UMNO ini, kami tak akan goyah. Kami tidak akan berundur seinci pun. Datuk KPUM, usahlah lagi ragu-ragu dengan kesetiaan Pemuda UMNO Pulau Pinang. Masihkah Datuk ingat baru-baru ini isu bendera terbalik di Pulau Pinang? Kita berjaya mengerahkan hampir 1,000 orang pemuda dalam notis yang singkat untuk bersama-sama turun di Kepala Batas. Masihkah Datuk ingat kita juga berhimpun di Mahkamah Bukit Mertajam ketika Datuk dituduh di mahkamah walaupun kami berhadapan dengan tekanan dan asakan kiri kanan atas bawah dan sebagainya. Dan tambahan lagi, Ketua Pemuda Negeri Pulau Pinang juga merupakan penjamin kepada kes KPUM dalam kes bendera. Kami mohon beri tepukan kepada Ketua Pemuda Negeri UMNO Pulau Pinang. Lusa pula, KPN Pulau Pinang ini akan mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia sebagai jurucakap di PAU hari Sabtu ni. Saya pun jadi heran. Dalam ramai-ramai exco yang duk ada ni, KPN Penang juga dipilih untuk berucap. Yang ramai-ramai exco duk ada ni duk buat apa? Nasib baik ada Penang. Kalau macam ni, penggan ni exco Penang kita ada 2, Syauqi dengan Balik. Kalau penggal depan kami nak minta 3 bagi Pulau Pinang, insya-Allah. Pulau Pinang sila gulung, Gulung. Banyak lagi.
Saya minta sikit. Kita Saya minta- landing. Kita kena landing dah. Kena landing dah ni. Baik. Saya nak kena cakap satu usul yang pemuda UMNO Pulau Pinang bawa. Kami dah bawa usul ini tahun lepas oleh Naib Ketua Pemuda UMNO Negeri Pulau Pinang, Saudara Yusof Ghani. Kami mohon, sekarang ni rekod jenayah di Malaysia, siapa yang dibati bersalah di mahkamah, kita akan carry hukuman rekod jenayah tu sampai bila-bila. Jadi apa isu orang muda kita yang kita hadapi ini banyak yang berlaku dan ramai yang tanya saya sebab kebetulan saya beramal undang-undang. Jadi orang tanya, apa yang berlaku? Kadang-kadang kawan-kawan kita ni umur mereka 17, 18, mereka nakai. Kadang-kadang mereka kena tangkap kes ketum, kadang mereka kena tangkap kes yurin. Umur 18, 19 tak kenal orang, mereka main ikut saja dan masuk mahkamah mengaku salah. Dan akibat rekod jenayah ini, selepas 10 tahun, bila mereka masuk alam pekerjaan, terutamanya dalam penjawat awam, bila nak disahkan penjawatan, buat background check, ada rekod jenayah dan tak dapat disahkan jawatan itu. Dan akhirnya nasib orang muda ini terpaksa membuat kerja lain seperti bawa food panda, grab rider dan sebagainya. Dan pengurusi tetap pun dah tengok lagi sekali dan saya gulung. Dan saya nak sentuh yang hari ini Polda Pulau Pinang ingin mengingatkan seluruh kepimpinan dan ahli. UMNO boleh ubah strategi tapi tak boleh hilang prinsip. UMNO boleh bekerjasama tapi tak boleh menggadai maruah. UMNO boleh memaafkan tapi tidak boleh melupakan. Kerana akhirnya yang hilang prinsip akan hilang kepercayaan, yang hilang maruah akan hilang sokongan dan yang lupa amanah akan ditinggalkan sejarah. UMNO adalah rumah kita dan rumah ini hanya akan teguh jika pemuda UMNO berani mempertahankannya. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Penang mohon menyokong. Terima kasih.